Kak Ferry angkat. Nampak tak? Nampak tak beza dia? Kita sambung lagi. Tadi kat sini dah bersih. So kita compactkan. Tapi kita nak buat lagi sekali lah. Kita ambil yang sini pula. Kak Ferry saja je tinggal kat tengah ni. Supaya kita nampak lagi perbezaan dia. So Kak Ferry akan ambil layan belah sini pula. Okay? Air yang sama. Air sabun madam makeover. Air yang terpakai pun tak apa. You all dah rendam baju pun tak ada masalah. Okay? Yang dah lepas-lepas rendam baju tu jangan buang. Pergi buat lap sofa ataupun lap kereta kalian. Nampak ni Kak Ferry akan cuci yang kat belah sini. Alang-alang Kak Ferry buatlah sekaligus. Untuk kita nampak perbezaan dia. Kita boleh nampak kan ketara dah yang warna dia dah start shining, dah start bersih. Dan kita akan lap. Boleh bilas dulu ataupun lap. Sebenarnya kan kalau katakan material kain pun boleh, material leather pun boleh, material PVC pun boleh. Tak ada masalah. Okay, dia takkan rosak. Yang penting-penting lepas tu kalian boleh bilas dengan kain basah. Kak Ferry angkat. Nampak tak? Nampak tak beza dia? So memang ketara sangat-sangat kalau kita gunakan sabun badang makeover ni. Sofa dalam kereta pun boleh juga, sofa kat rumah pun boleh juga, sofa-sofa kat klinik. Kadang kerusi kat klinik tu berpeta-peta. So pengusaha-pengusaha klinik, kalian boleh cuba guna sabun badang makeover ni. Nak beli baru kan modal, faham buat bisnes kan? So kalian boleh cuba dengan sabun badang makeover ni akan bersih. Sebab klinik kena melambangkan bersih, tapi sofa kat rumah pun kena bersih macam ni. So kalian boleh cuba dengan sabun badang makeover. Add to cart sekarang, bersihkan sekarang juga.